Jom. Ada ke? Oh, you. Regulator Sungai Burung. Kiri-kiri ya? Kiri. Lihat deh. Kan, tahu. Okey. Datang kita. Ini kan. Okey kita. Saya buat saya okey. Ada apa? Gimana? Kita tadi. Jangan marah, jangan. Kita bisa. Sikit. Satu lagi jap. Kita bisa ada yang kan tawanya punya banyak cantik hostel jangan Di hostel pun menarik yuk. Hostel ni. Pasti panjang. Mana sawah balik? Pisang ada, pisang. Ubi. Cepat. Mana tahu ni? Kita bersama pakai. Ya. Kasih anak cantik dia buat hostel. Ya dah ambil mandi dah ni. Semua dah ambil. Asal kuat mandi. Susah. Kanan. Ni. Sampai.
ramai. Banyak orang lain, orang luar banyak. Ada satu ada orang tak order standby orang tu nak ambil gambar ni video. Apa tu? Okey, kolam okey. Kamu padi. Taman pagi. Okey, parking dekat tu. Belum nak ke? Okey, ha. Tu lubang. Kan boleh. Boleh ya. Oh tu. Tu cantik kan tu. Tu boleh kedai homestay orang tu. Belah sini sikit, main belah sini. Oh. Kita yang tiga blok kan. Kita kontainer tu. Kita tempat dekat kontainer tu. Macam mana? Mari kalau kenal dia betul. Ya. Aduh. Ya. Ini nak sama habis hari semua. Kau dah ni. Yang ni kelakar. Yang ni kelakar. Apa nak kolam? Ya, nak balik kolam. Aduh. Pak cerita dia mini sini lah. Cemat. Oh, show angin kuat tu kata ni. Oh, usop santai usop. Oh. Tak ni buka airdrop. Apa benda kami dah buka-buka ni? Okay, alhamdulillah kita dah sampai homestay tadi. Sorry petang tadi tertidur, tak sempat nak rakam apa-apa. So inilah homestay kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So facing sawah padi. Adulah tempat ini, tempat X-Series mungkin. Cuma swimming pool dia sewa sikit. Swimming pool dia budak-budak, bukan dewasa. So kita boleh naik atas. So kita dah balik lah. Boleh ambil gambar, ambil video tu di sini. So dah dekat maghrib dah, 7.30. Kita akan solat semua. Lepas tu kita akan gerak pergi makan. Okay, so tempat dia. Mana tadi kau man? Oh, kapal terbang. Kapal terbang? Ya. Are tu kapal terbang. Ni. Ada ni kat sini.
Kenapa tu? Ada apa? So Kan sikit Kena kat dia tak apa. Oh, kena kita. Alright. Hello, ya. 27 balik dah. September 30. Ni 20. Oh. Tu dah lekar je. Ya. Oh, rem jadi singgih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ngantuk dah? Baik. Oh, Muak. dah muak dah. Siapa tengok tu? Awak muak. Oh, buka spotlight tu, Pop. Banyak. Jom. Ha? Oh, banyak. Tengok banyak. Tengok macam tak ada enjin dia pergi. Bila lambat ada denda tu, hari ni semua pancu dalam elok. Jom, cepat. Pancu sebab Amel yang macam jaga tadi. Amel apa? Amel jaga dia kata. Amel jaga apa? Sebab ada chip. You. Berapa? Rekod, cepat. Oh, dia kena semua pecah. Potong lah. Banyak, slow sikit. Boleh potong. Nampak dalam kuning tu. Ada siang ni. Letak keluar depan. Wow. Apa ni? Mana baju dia? Abang pergi jom lah, abang pergi. Ni main kat sini pegang ada servis. Oh. Ya, pegang. Pegang tu. Ya, ini. Cekal lah. Allah, tengok lu benar. Tengok tak lah. Potong. Apa ganti? Galak. Kita laju lah. Hati-hati lah. Boleh. Laju. Okey, lepas ni boleh masuk. Okay, jom. Pelan. Tengok je. Oh. Macam ini malaikat malam. Betul. Ada developer. Itu yang masanya yang macam vampir tu dia tu. Ada. Yang macam vampir. Memang ada show sekali kan cik? Package ni.
Dia masuk sini. Tak layan tidak. Jangan rem. Jangan rem. Dia bayar. Jangan rem. Rem Mana rem sekarang ni? Jangan rem mana? Mana kedai? Depan sikit. Angin. Berarti lah. Ini ayam penyet. Yang depan. Pasti dia mesti macam funfair. Dalam tu rumah hantu. Shit. Belakang tu jackpot. Belakang tu jackpot. Kedai Yang ni kampung. rasanya macam kedai ni. Apa tu kak? Kedai mana? Fun. Mana nama kedai tu? Oh sudah. Apa nama kedai? Kita dalam WhatsApp tu. Depan sikit tu. Kita ikan bakar depan tu. Sekarang ni lah depan. Yes, kitchen. Depan Kan dah Jaga ayu ikan. Ayu ikan. Woi. Kedai ni. Ayu ikan. Kedai mana? Kedai ni. Ni, apa Ni. Ni sekincang ikan bakar belah kiri ni ya. Pernah tengok pusing parking belakang? Ada. Belakang? Belakang. Kalau ada? Tak tahu kena tengok. Ini dia ada lobster kedai ni. Itu banyak belakang ada parking. Dia itu ada lobster. Aku makan kat sini tu. Tapi ambil bayar kan lah, tolonglah. Aku order. Boleh. Cantik. Terima kasih, man. Siapa ada bawa power bank? Jangan blok ni. Ada dia market dia. Boleh tak? Ada orang bawa power bank tak? Baju. Ya ilah mat ni pun. Oh, tak apa. Tunggu kedai kot. Dah tahu orang ni penduk. Siapa? Takut tu nak keluar tak ada? Ke tak ada? Dia menjaga tu. Kita tu takkan keluarnya. Sini ni dah bapak ni. Lembut lah. Kita Nak pergi cari kedai runcit jap. Kedai runcit? Okey. Sebelah ambil makan. Masuk sampai sekican ikan bakar. Sekejap. Rasanya ada booking ni. Sekejap, saya tanya sekejap. Yang ada booking. Ya. Mana meja ni ke? Alamak, tak ada tempat pula. Tak Roja. Aha. Roja 7 apa pi? Aha. Yang ke dia. Oh. Sotong? Ini aku tidur solo. Tak ada masalah tangan aku kat tu laut. Kalau dia kata dapur je. Apa Acur lah. Ayam. Dengan umur. Tak boleh tahu ujung tu sini sikit. Tak boleh, gila. Dia tak tahu, dia tak tahu jangan nak collect seorang 100. Ini metik tu, binatang tu. Cinematic. Ambil metik. Sini. Dia ni masak pedas tu masak buttermilk. Ini buttermilk kau apa? Buttermilk iaitu sambal. Sambal. Sini kan. Jangan takkan udang lah, jangan takkan muka Syam. Jadi model.
Jangan bagi aku basuh pinggan kat belakang. Amir dia. Amir. Satu lagi Amir tak buat satu lagi. Satu lagi, Amir. 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 Yang payung ni ada berapa orang? Seorang toki. Toki payung lah, toki seorang. Ni seorang satu toki ni. Lipi. Sekejap lagi pergi cek farmasi tu. Cek farmasi tu. Ubat. Biar resiko. Tadi dah semua lah. Apa watak ni kau? Kau tak ada. Cik tu tak ada. Saya ada wow. Ada? Kan? Tapi tadi dah sampai. Sendi tu kan. Sampai jalan. Alhamdulillah, masih baik. Glenn. Tom yum. Ni banyak ni. Nasi. Makan. Ambil. Ambil. Makan. Ambil. Kepala bagi ni. Apa ni panggil apa? Kepala kan? Kepala. Nampak? Aku ngapa macam mana sekarang? Jangan jinjang ni kan. Jak jinjang. Banyak makan. Makan. Tapi dia masak ni telur masin Dia ada 3 rasa. Iaitu hujung sekali cili, yang tengah buttermilk, yang ni salted egg. Dia semua orang putih juga satu egg. Betul. Telur masin. Telur masin. Mana sedap ah. Ni paling sedap. Kebanyakannya semua banyak masak satu egg bang. Lepas tu dia bagi nampak. Nasi tak cukup Cukup. Tu? Abang Mat tak ada? Abang Mak makan sikit. Bang, nasi boleh tambah? Boleh? Tambah nasi. Habiskan mak. Sekejap. Nasi ada lagi? Mana mangkuk tu? Nazar, mana mangkuk nasi tadi? Oh, tu. Okay. Ni tengah top up. Nak lagi? Tak cukup nasi. Tu pun. Tinggal pun. Tapi mus nak kena apa? Kita belah sini rata dia weh. Orang konon ada nasi. Nasi tak cukup Tak ada pun dapat. Jap. Makan dulu. Makan. Jangan risau. Makan. Lupa pula. Apa tak dapat lah. Makan yang ni jangan jejak lagi. Tak payah jejak ya? Ini dulu, makan ini dulu. Rasa dia punya isi. Dia kena padu lah isi dia kan. Manis kan? Alhamdulillah. Terima kasih Apan manja. Ketam ni Apan manja. Terima kasih. Terima kasih Pan. Terima kasih. Bos. Cik Puan. Besar nak tanya. Dia tak menjawab soalan. Dia sweeper, sekejap lagi dah habis semua. Kawan. Kita bagi Quran, kita doa lah. Boleh. Pegang. Nanti tengok macam mana Macam mana nak dapat kan? Macam mana nak pergi makan kan?
Ha? Bayar, dia selalu bayar duit okey tu ada kat situ, ambil tu duit dia. Kau saya doakan. Tak, apa? Saya doakan. Makan. Korang makan. Makan. Bagi Mio makan. Mio Nazah. Makan. Tu teh ais. Teh ais. Mana mau gitu dulu. Tahu. Agak. Sebelah. Ada lagi sedap. Okey jari. Oh. Lah dah kecut lah oyster dia. Ya memang dia bakar. Oh. Kalau apa nak mentah dia dalam freezer. Oh. Cepat lah. Pandai. Bayar mahal kot. Pandai. Tu ada ni, lidi. Pakai lidi. Aku isu muntah ni. Ini macam mana tepi-tepi kan? Panas bodoh. Pandai. Ini. Tak ambil lah tisu satu lapis. Apa makan lah? Makan tu. Kena hidung melecur pula hidung. Air boleh makan apa? Tak nak makan hidung. Air tu lah sedap. Ni lama sangat rekod, Kan senang pakai kapu. Nah. Aku risau jadi cerita Mr. Bean. Nah, apa makan? Serius lah. Apa makan? Apa minta tadi kan? Kamu yang order kan? Kamu yang makan dah. Kamu yang makan je, kamu yang order. Dah pergi sana. Kena scam. Mau makan satu mus, makan satu. Sedap. Sedap. Mau manjui. Ambil tu. Tak bagi saya tengok dulu. Tak bagi saya tengok dulu. Dia perah limau. Ini apa? Sama je oyster, dia macam terbang. Dia punya apa? Itu putih ni. Makan tadi macam mana? Tak, dia perah limau. Wah. Sambal dia. Sambal isi. Makan tu apa? Guna garpu. Pakai kapu senang, Mus. Pakai garpu ya. Nak doang. Pakai kapu senang. Lidi tu Kalau tak suka limau, kena perah tu. oh. Alamak. Basuh. Orang kan Mr. Bean situ. Apa punya yang ni? Mana makan belum? Kemon lah. Kau manja kau budak Tanjung. Tidur rasa kaki tak? Tidur panas. Dah pukul 5 dah? Very good.
Gila ya.